Baik. Saya ambil contoh yang lain lagi. Al-Quddus. Apa maksud Al-Quddus? Allah yang maha suci, Allah yang maha bersih daripada sebarang bentuk kekotoran, daripada sebarang bentuk keaiban, daripada sebarang bentuk kelemahan, daripada sebarang bentuk kelesuan. Jadi kita berdoa, Ya Quddus, Ya Quddus, Ya Quddus, wahai Allah yang maha suci daripada sebarang bentuk kelemahan. Ya Quddus, wahai Allah yang maha suci daripada sebarang bentuk kelemahan. Ya Quddus, wahai Allah yang maha suci daripada sebarang bentuk keaiban. Maka wahai Allah, kami mohon kepada bersihkan hati kami, wahai Allah. Ya Quddus, bersihkanlah fikiran kami yang kotor ini, Ya Allah. Ya Quddus, bersihkanlah penyakit zahir kami yang melekat pada badan kami ini, wahai Allah. Sama ada virus COVID-19 ke, kecil manis ke, darah tinggi ke. Ya Allah, Ya Quddus, wahai Tuhan yang bersih. Bersihkanlah hati kami, wahai Allah, daripada sebarang bentuk mazmumah, ujub, riak, takabur, sombong, bakhil, kedekut, buruk sangka, kecewa, lalai daripada mengerti Engkau, cintakan dunia. Ya Allah, Ya Quddus, buangkanlah sifat-sifat buruk yang tercela pada hati kami ini, Ya Allah, dan gantikan dengan nilai-nilai yang mahmudah. Masya Allah, hadirin sekalian. Allah yang maha menatap, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha menyaksikan, melihat kita berdoa merengek kepadanya dalam keadaan melantun-lantunkan nama-namanya. Dan Allah suka tu. Allah seronok. Allah happy. Maka insya Allah dengan berdoa menyandarkan Asmaul Husna itu lebih dekat, lebih cepat, lebih deras untuk Allah Azza wa Jalla memustajabkan doa kita. Tuan-puan, pada kuliah hari ini Ustaz nak biar betul-betul mantap ni. Biar betul-betul mantap. Ustaz akan bagi lagi beberapa contoh yang lain. Contohnya ialah nama Allah yang bersifat Al-Fattah. Wahai Allah, Tuhan yang membuka pintu hati manusia. Al-Fattah, wahai Allah, Tuhan yang membuka pintu rezeki manusia. Al-Fattah, wahai Allah, Tuhan yang membuka khazanah kekayaan yang limpah kepada manusia. So kita berdoa, tuan-tuan dan puan-puan, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah, Tuhan yang buka pintu rezeki. Ya Fattah, wahai Allah, Tuhan yang buka pintu hati manusia. Kiranya wahai Allah, bukalah bagi kami jalan menuju kebaikan dan kesenangan. Ya Fattah, Ya Fattah, bukalah kepada kami pintu langit, pintu rezeki, pintu rahmat, pintu keampunan, pintu kebahagiaan, pintu taubatmu kepada kami. Kita menyandarkan kepada Asmaul Husna. Allah sangat berkenan. Allah sangat berkenan. Dan nak menjadikan kita ni banyak modal ketika berdoa, macam Ustaz kata tadi, menggunakan kaedah flashback tadi, dan di situlah kita akan beritahu, okey, Ya Allah, Ya Fattah, ini dah, wahai Allah, bukalah pintu rezekimu kepada anak kami ni, yang baru bertatih nak berniaga ni, yang baru tamat universiti ni. Ya Fattah, bukalah juga pintu-pintu hati manusia, supaya pelanggan-pelanggan itu datanglah ke warung bisnes, warung kedai yang nak aku buka kedai burger ni. Ada masalah, sebutlah tuan-puan, sebutlah. Yang paling penting ialah kita hari ini tidak lagi berdoa dengan hati yang kering. Sebaliknya kita berdoa dengan Asmaul Husna yang kita lantun-lantunkan. Begitulah juga dengan Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim, dan sebagainya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, timbul soalan, Ustaz, makcik ni kadang-kadang tak pandai sangat nak tally tu. Nak tally Asmaul Husna dengan apa yang nak diminta. Kadang-kadang nak minta supaya hati ni bersih, tapi tak bertemu dengan Al-Quddus tu, wahai Allah yang maha suci, wahai Allah yang maha bersih. Jadi hak tahunya Ar-Rahman Ar-Rahim je. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Yang lain tak bertemu, nak disandarkan nama Allah. Jadi boleh tak Ustaz, kalaulah makcik ni, pakcik ni nak sangat berdoa dengan melantun-lantunkan Asmaul Husna, tak kisahlah nama apa sekalipun, yang paling penting ialah makcik dan pakcik mulai hari ni akan melantun-lantunkan Asmaul Husna. Jawabnya boleh.
Tidak ada masalah apa-apa. Jawabnya boleh, insya-Allah tidak ada masalah apa-apa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, wahai Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pengasih, bla 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 bla. Ya Salam, Ya Alim, Ya Syukur, wahai Allah yang Maha Mengetahui, wahai Allah yang Maha Bijaksana. Nah, berdoa bla 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 bla. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Badi'us Samawati wal Ardh. Tak kisah. Yang paling penting ialah dimuqaddimahkan doa kita dengan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu adanya asmaul husna, maka lantunkanlah nama-nama Allah yang lengkap dan sempurna itu. So, jangan berkira sangatlah pada mereka awal ni nak tally konten doa kita dengan nama Allah yang secocok. Itu jadikan dia step yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yang paling penting dimuqaddimahkan dengan apa jua asmaul husna, maka dia sudah memadai. Dan bagi ustaz yang menyampaikan kuliah Asmaul Husna ini, insya-Allah ustaz rasa sudah berpuas hati. Kenapa berpuas hati? Sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan berlaku anjakan paradigma. Berlakunya kemajuan daripada langsung tak pandai berdoa dengan maksud tak kreatif nak berdoa, mulai kreatif berdoa. Sebab apa? Menggunakan kaedah flashback. Daripada berdoa dengan kering hati, kita telah pun berdoa dengan Asmaul Husna. Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, wahai Allah, jadikanlah kami ni keluarga bahagia. Wahai Allah, panjangkanlah usia kami dalam keadaan mengisi ketaatan beribadah kepada Engkau. Boleh, tak ada masalah apa-apa. Nah, jadi insya-Allah kita praktis ya. Kuliah kita ni, daurah Al-Quran kita ni bukan sekadar untuk mengisi masa lapang. Okey, makcik ni tak ada kerja sangat pagi ni, nak makan nasi lemak pun tak selera lagi ni, maka makcik dengarlah daurah Al-Quran yang disampaikan, Mi'raj Al-Quran Mi'raj Al-Quran yang disampaikan oleh Sunafzah Musa ataupun Ustaz Azhar Yaqub. Dia bukan sekadar tu. Kita belajar ini adalah untuk kita beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah contoh ya sejumlah yang Ustaz susunkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya Rahman, Ya Rahim, bla 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 bla. Ya Allah, Ya Malik, bla 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 bla. Ya Allah, Ya Quddus, bla bla bla. Ya Allah, Ya Salam, bla 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 bla. Ya Allah, Ya Mu'min, bla 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 bla. Ya Allah, Ya Muhaimin, bla 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 bla. Apa dia yang bla 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 tu? Doalah doa apa sekalipun. Doalah doa apa sekalipun. Yang paling penting muqaddimahkan doa kita dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi begitulah kira-kiranya yang dapat Ustaz sampaikan pada tazkirah Mihrab Al-Quran pada kali ini. Maka besar sangatlah harapan Ustaz. Cuba praktis ya tuan-tuan dan puan-puan. Ramai yang sedang mengikuti kuliah pada pagi ini, please tolong praktis. Sekarang kena praktis. Sambil-sambil goreng ikan, sambil-sambil berdoa, sambil-sambil siram pasu bunga, sambil-sambil berdoa, sambil-sambil gosok pakaian, sambil-sambil berdoa, sambil-sambil melangkah pergi ke pasar tani, sambil-sambil berdoa. Barulah kita rasa seronok, hidup ni ada pengisian. Kita bukan sekadar tak berdoa, kita berdoa. Kita bukan sekadar tak ada modal dalam doa, kita banyak modal. Ada hajat minta sempurnakan, ada masalah minta supaya Allah cabut buah masalah dan gantikan dengan solusi yang terbaik. Dan ditambah bahawa kita mulai melantun-lantunkan Asmaul Husna. Ya Allah, kalau setelah itulah kita buat, Allah manalah tak kesian kepada kita kan? Allah manalah tak kasih kepada kita. Maka percayalah, insya-Allah Allah akan memustajabkan doa kita, permintaan kita dan menjadikan kita istiqamah dengan Islam.